kita punya minat masing-masing kan. Minat Bella macam mana? Okay, kejap ya. Dia dah tunjuk tu. Giveaway tak, winner. Janganlah tukar topik. Tak ada. Giveaway winner ni dah ada. Dia pun sudah. Kita dah. Okay, kita boleh sebut. Tapi nama dia tak tahu siapa. Tak apalah. Ya, okay, sudah 5 orang menang. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, apa kata jawab soalan tu? Tak, orang lain bukannya boleh tengok pun kan 5 orang tu. So, Cuba nak selamatkan Bella. jawablah. Thank you, Tiki. Tak, sebab saya nak jawapan apa di depan halayak umum. Buat apa Aik cakap nak pula? So Bella macam mana? What is your preference? Tengok terdiam. Saya tahu sebab sebelum ni dia pernah beritahu saya. Dark coklat. Bukan. Bella dia kena macam dia Lee Min Ho. Lee Min Ho. Dia dua orang. Lee Min Ho dengan Afgan. So dia kena macam kulit cerah. Tapi dua-dua tu dah terpelanting lah kalau ada YB Set Sadiq. Dia tidak cakap benda ni kat saya sebelum ni, tapi tak apa. Boleh tolong rekod kan? Dah rekod. So lain kali saya bila saya dibandingkan dengan Lee Min Ho macam replay. Korang tolong Bella. Replay. YB Set Sadiq bukan nak kena tidur dah ke? Betul. Tapi itulah Bella dah panggil kan. Lepas tu orang kat rumah saya, kalau saya tidur, apa jadi kat rumah ni? Buka-buka mata habis menghilang barang. Ya, tapi ya. So kira kan Bella sekarang duta bagi Cosrx jugalah. Alhamdulillah, yes. Dan Bella ni banyak kalau duta. Tak, Bella ni kalau jadi duta, Bella akan guna tau. Jadi macam ni kan Bella. Ni saya banyak kali tengok Bella pakai. Bella paksa mama kalau kita orang pergi syuting, YB akan nampak Ini Bella. banyak kali. Saya pun tak tahu apa. Bella bawa memang